Anak kita dapat rumah daripada kita. So kalau kita dah hibahkan rumah siap-siap pada anak kita ni ada orang nak lawan dengan dia, peguam akan datang backup dia secara percuma. So kalau kita dah hibahkan rumah pada anak kita, okay, so bila kita meninggal dunia, kita anak kita bagi tahu bahawa rumah tersebut tak perlu ikut faraid sebab rumah tu bapa dah hibahkan kepada dia, arwah dah hibahkan kepada dia. So dia nak rumah tu, tapi waris-waris yang lain tiba-tiba kata aku tak setuju hibah ni. Okay, aku nak faraid juga macam mana. Dekat sini yang ramai orang tak tahu. So bila mana hibah tersebut, first kali kita kena check documentation dia dah mengikut proses di Malaysia tak, ikut undang-undang syariah dengan juga sivil lah. So kalau dokumen tersebut lengkap dan sebagainya apa semua, dah sah lah, dokumen tersebut lengkap dan sah. So kalau waris-waris nak berebut, nak bertengkar, nak marah sekalipun, kita abaikan saja. Kita terus buat pengesahan hibah di mahkamah. Nanti automatically kita biarkan dia orang bergaduh, rumah itu terus akan bertukar milik kepada kita juga. Okay, so kalau dia orang kata aku nak cabar dekat mahkamah, dia orang kata nak lawan, dia orang nak hire peguam nak lawan dekat mahkamah. The best part, bila kita dah buat documentation yang proper ni, okay, kita ambil lah macam ada yang plan yang komprehensif sikit dan sebagainya, automatically kalau orang hantar peguam nak surat dah lawan dengan kita ni, okay, sebagai pemilik hibah ni rumah tu, kita akan diwakili oleh peguam kita secara percuma. Ada peguam secara percuma datang backup anak kita tadi tu. Faham tak? Anak kita dapat rumah daripada kita. So kalau kita dah hibahkan rumah siap-siap pada anak kita ni ada orang nak lawan dengan dia, peguam akan datang backup dia secara percuma. Jadi make sure kalau kita buat hibah tak perlu takut. Yang penting kita dah buat dengan cara yang betul, okay, dengan akad yang betul dan sebagainya. InsyaAllah akan terlaksana, akan pergi juga kepada anak tersebut. So itu hasrat kita nak bagi pada anak. So walaupun dia orang bergaduh, tak setuju dan sebagainya, tapi hasrat kita dah begitu, dia akan tetap pergi kepada anak kita. Okay, clear?